سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, thumma amma ba'd. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Baik, hari ni kita masuk pengajian kita buku surat sifat huruf kan? Sifat huruf. Ya, sifat huruf. Kita dah masuk bab nafas. Alhamdulillah semua. Masuk lah. Buku surat 19 20 Syiddah Syiddah, rakhawat, tawassut. Baik. Qala musannifuna rahimahumullah nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Baik, yang lepas kita bincang pasal nafas. Contoh kalau hamas ni lepas nafas. Contohnya as, af, as, ash. Kita rasa nafas kita lepas kan. Kalau yang tahan nafas, contohnya huruf mim, an. Kita rasa tahan nafas. Az. Contoh So yang itu tahan nafas. Nafas kita tak terlepas. Kemudian hari ini kita nak masuk pembahasan suara pula. Suara tahan dan suara lepas. Ya, suara tahan dan suara lepas. Macam mana perbahasan suara? Tengok, dia ada dua, asyiddah dan rakhawah. Tapi antara syiddah dan rakhawah ni dia ada satu tengah-tengah, dipanggil tawassut, pertengahan. Bukan pertengahan, dia ni nak kata lepas suara sangat pun tidak, nak lepas sangat suara pun tidak. Dia macam ada benda terhalang. Kalau dalam buku satu lagi itulah, tapi dalam ni tak sebut. Dia terhalang suara, terhalang sikit suara nak keluar, tapi bukan halang terus. Dia tak terhalang seperti terhalangnya syiddah. Nanti saya huraikan. Kita dapat rasa masa baca. Baik. Apa dia asyiddah? Asyiddah ni menurut istilah ilmu tajwid, menurut bahasa ialah kuat. Kita dah beritahu dah sebelum ni, kita tak nak ambil makna bahasa, kita nak ambil makna istilah. Kita tak nak ambil makna bahasa, kita nak ambil makna istilah. Kalau bahasa ni kita tak boleh nak apply lah dalam bacaan. Kuat tu yang kadang orang kata makna syiddah itu kuat. Yang dia baca kuat sampai bertepik-tempik tu. Untuk qalqalah, qul a'udzu bi rabbil falaq. Tu falaq. Wa tabb. Kenapa baca kuat begitu? Sebab qalqalah kan syiddah kuat. Bukan, qalqalah tak kuat. Walaupun huruf tu tebal, contohnya huruf ta tu tebal. Tapi kalau dia mati, kita tak ada tekan kuat sangat. Cuma suara tu keluar kuat sikit, tapi tekannya kuat. Contoh, khairun yatma'an, khairun dia
Orang kata apa? Bukanlah yang khairun yata. Nak kena kuat tu tak ada. So dia kuat sekadar kuat biasa je. Dia sekadar kuat biasa je. Kita tak nak ambil makna kuat. Kalau syiddah, makna yang kita nak pakai adalah makna yang istilah tu di bawah tu. Apa dia kata? Menurut istilah ilmu tajwid, ya, menurut istilah ilmu tajwid, iaitu menyebut, semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Itu kata tu suara tertahan. Ya, suara tertahan. Ya. Suara tertahan. Contohnya, hamzah matikan. Sebelum hamzah mim baris atas. Sebut. Sebelum hamzah mim baris atas, matikan. Mak. Bunyi apa? Mak. Dia sebut mak, tahan kan suara tu? Mak. Mak. Makul. So suara tertahan. Mak. Dia bukannya macam makul. Saya dah explain yang sebelum ni. Kalau sifat huruf ni kita nak praktis macam mana? Saya dah ajar minggu lepas. Nak praktis sifat huruf tu macam mana? Ada, saya terang yang lepas. Sebelum menyebut huruf itu hidup dan ketika menyebut huruf itu mati. Contoh huruf hamzah sebelum hidup macam mana sebut? Pada atas. Macam mana rasa nafas? Suara. Dia macam tercekik kan? So kita cekik dulu. Huruf qaf, qa, kaf, ka. Huruf ba, ba. Huruf ta, ta. Huruf da, da. Sebelum sebut tu, dia macam ada tahan suara tu. Tu kata kita praktis ketika menyebut, sebelum menyebut huruf itu berbaris dan ketika huruf itu mati. Hamzah tu mati macam nak sebut? Mak. Rasa tahan tak suara? Mak. Macam orang cakap. Mak. So tahan kan? So sebelum huruf itu hidup dan selepas huruf itu mati. So kita praktis dua ni lah. Okey, saya ambil yang lepas suara dulu. Contoh bagi huruf lepas suara. Huruf zai. Zai. Sebut huruf za balik atas. Nampak? Z tu suara kita dah keluarkan dia punya bunyi tu. Sebelum nak sebut balik atas za, kita dah bunyi z. Z tu maksud suara dah jalan dulu dah. Kita dia panggil lepas suara. Tapi kalau hamzah, sebut hamzah balik atas, sebelum mati tu kita macam tercekik sikit. Itu maknanya tahan suara. Kalau za, sebelum sebut dia berbaris, kita dah bunyi dah. Z, za. Huruf apa lagi? Huruf sa, so, ba. Huruf da apa sama? Da, ba, ba. Maksud dia ba. Tapi kalau hamzah tak ada. Tak ada. Qaf, qa, tak ada. Kan? Ta, to, tak dia. Ta, qa, a, ba, da,
ja, ka, ta. Sebelum sebut tu kita dah macam cekik. Tapi yang lain ba tak tengok ba, dia ba. Dia tak ada sebab salah sebab tak begini. Kalau yang betul-betul teliti lah. Ghairil maghdu salah. Bukan maghdu. Dia kalau du dia tak ada suara datang dulu. Maghdu bukan maghdu. Sebelum nak sebut dot tu hidup dia ada satu suara sebelum hidup. Maghdu. Beza maghdu dengan maghdu. Ada beza? Beza tu sikit lah. Tapi untuk orang OCD okey lah. Orang yang teliti tu yang dapat. Itu perbahasan daripada suara. Tapi jangan risau. Jangan sampai langsung tak nak baca Quran pula bila sebut hair ni kan. Benda ni dia salah khafi je, tak berat. Tak berat sangat. Jangan risaulah. So baca macam biasa. Nah. Baik, syiddah maknanya tahan suara. Tahan suara. Syiddah. Baik, hurufnya apa? Baik, sebelum tu pergi pada bab nafas. Tahu kan pasal nafas? Macam mana kita nak tahu huruf tu tahan nafas lepas nafas? Senang je. Baca setiap huruf. Mati kan dia. Mati kan huruf sin. As. Nafas depan kan tahan? Mati kan huruf nun? Nafas tahan nafas? Tahan dah. Praktis setiap huruf tu. Ab, at. Ta tu ada hamas kan? Aj, tak ada nafas. Ad, tak ada nafas. Az, tak ada nafas. Az ni bukan huruf hamas. Ni ingat huruf zai. Zai bukan huruf hamas. Dia tak ada az. Tak ada lepas nafas. Dia az. Tahan nafas. Az. Zal bersama. Tapi kalau tha, ath. Itu lepas nafas. As. Lepas nafas. As. Lepas nafas. Tapi kalau zai, az. Tak lepas nafas. Okey, boleh? Nafas mudah. Yang agak susah pada suara itu sebab salah baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia macam menyekat-nyekat, dia salah. Sebab ada huruf yang lepas suara tu. Alhamdulillah. Mim tu pun lepas suara sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Macam qul a'udzu birabbil falaq. Salah. Qul nampak ada sengkang potong suara, tak boleh. Sebab lam tu pun lepas suara juga. Dia tak boleh. Tak boleh. Salah. Suara kena lepas. Lepas huruf tu. Yang tahan tu contohnya macam mana? Hamzah mati. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sebab apa? Hamzah tu huruf tahan suara. Tak boleh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tak boleh. Ma'kul. Dia kena ma'kul. Itu baru dia panggil tahan suara. Tapi yang jelas nampak tahan suara tu pada hamzah sebenarnya. Sebab pada qalqalah dia ada, pada huruf qalqalah dia ada bunyi qalqalah. Contoh macam
lam yalid wa lam. Sebenarnya kalau tak ada de, lam yalid wa lam, itu sebetulnya lam yalid wa lam, tapi sebab ada qalqalah, lantunan lam yalid wa lam, sebenarnya tahan suara tu, tahan suara, tapi sebab ada lantunan qalqalah. Tapi yang paling jelas nampak tahan suara tu pada huruf hamzah sebenarnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nampak? Ma'kul. Baca. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. So, ma'kul. Tahan suara. Okey, lepas suara sebagai contoh. Alladhi yuwaswi. Dia bukan alladhi yuwaswi. Nampak? Yuwaswi. Maksudnya sin tu lepas, suara tu lepas. Kita ambil lagi surah yang mudah. Sayasla. Lepas suara dan nafas. Sayasla naran dhata lahab. Contoh kan? Contoh wamra'atu. Wamra, bukan wamra. Wamra, dia ada sengkang suara. Wamra. Lepas suara wamra. Wamra'atuhu. Wamra. Nampak beza tu kan? Wamra. Okey. Alam tara kaifa fa. Tu semua tu. Tak boleh. Alam tara kaifa. Salah. Alam tara kaifa. Lepas suara. Ya, tu lepas suara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas suara bil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al tu bukan lepas suara. Itu ada qalqalah. Kalau tak ada je tu, alam yaj'al. Ada kan gitu. Alam yaj'al kay. Tak boleh. Alam yaj'al kay. Lam lepas suara. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu semua suara lepas tu yang mati. Fi tadlil, bukan fi tadlil. Tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nampak? Wa arsala alaihim tayran. Nampak suara depan kan? Masa mati. Yang salah wa arsala alaihim tayran. Tak boleh. Tayran aba wa arsala alaihim tayran ababil. Nampak? Itu kaedah kalau mati. Itu masalah tahan suara. Pasal ada berapa huruf saya kita tahan suara, yang lain semua terlepas. Yang tahan tu pada qalqalah 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dan. Tapi qaf, ta, ba, jim, dan tak nampak lepas suara sebab tak nampak tahan suara sebab ada qalqalah. Wa aqbala, kita rasa macam lepas suara, sebenarnya lepas suara tu adalah lantunan. Tapi kalau nak mati tu wa aqba qaf, ta, ba, jim, dan tahan suara.
Hamzah kaftah. Yang lain itu semua lepas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta lantu-lantu tu salah. Sebab dia lepas suara. Faham? Kalau faham yang tahan suara, tak payah baca dah lepas suara. Betul? Kalau faham tahan suara, tak payah baca lepas suara. Okey, sekarang kita baca cepat. Sambung. Kita nak praktis yang bab suara. Kesuara apa kita? Tiga surat. Okey, sama-sama buka Quran. Muka surat 18. Apa ayat ni? Waqalatil Yahud. Okey. Muka surat 18 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita buka, kita baca. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nirra. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nirra. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Saya nak bagi Al-Fatihah dulu. Tengok daripada a'udzubillah tentang suara dan nafas. Tengok a'udzubillah dulu. Kan? Sebut sebelum sebut hamzah pada tu ada cekik sikit kan. So tahan suara situ. So tahan suara. Ada rasa macam tahan suara. Tahan suara dan juga tahan nafas. Kalau hamzah tu. A'udzu billah lepas suara tu. Tapi nafas tahan. A'udzu billahi minasyaitonir. Kalau tasydid ni kita akan nampak. Tapi tak apa, saya tak tutup tasydid lagi sebab kita baru lagi. Nanti minggu depan kelas akan datang saya akan terang pada tasydid pada mati. Bismi baca. Pasal lepas suara lepas nafas tu bismi. Jangan bismillah, salah. Bismillah.
La dia bismillah. Itu dia buat suara buat nafas tu. Bismillah. Ada sebahagian tu baca dah betul lah, tapi cuma tak tahu apa perbahasan dekat situ. Bismillah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebagian tahu. Jangan itu tahan suara tu. Salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam mana nak hilangkan tawallud pada al? Nak hilangkan tawallud macam mana? Tawallud nak hilangkan, jangan angkat lidah awal tu. Sebab angkat awal yang punya tawallud tu. Nampak? Angkat awal. Kalau dia tahu dia alham. Letakkan lidah kat situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Salah kalau baca Ar-Rahmanir Rahim, apa diputus ra tu. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Jangan nirra. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan nirra. Ar-Rahmanir Rahim. Nirra. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan rah. Jangan ar-rah. Ar-rah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Muka surat apa? 18. Muka surat 18 surah Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Okey, huruf ta ni tahan suara lepas nafas. Macam mana? Yat. Yat. Tahan suara yat lepas nafas. Yat. 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 Wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم. Yang qau hujung. Mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Mim ni tak sampai lagi hukum. Hukum ni izhar syafawi. Jangan masuk pada fa. Lahum fi, lahum fi, lahum fi, lahum fi. Jangan ada pengaruh huruf fa langsung. Lahum fi. Jangan lahum nasta'ruf sebut fa. Lahum fi, bukan lahum fi. Lahum fi. Tutup mulut rapat. Lahum fi. Lahum fi. Jangan lahum fi. Lahum fi jangan. Lahum fi. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب
ولله المشرق والمغرب. مغرب betul baik. فأينما تولوا فثم وجه betul. فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. بل له ما في السماوات والأرض. كل له قانتون. بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. قد بينا لكم الآيات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. jaga balik bawah tu ashabil jahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. salah, walan tarda kan? Saya keliru. Walan tarda ke waqalu? ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من العلم bukan علم من العلم bunyi lam dulu علم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إيكا ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Ni baca di rumah ni ada rasa beza ke? Baca macam Arab ke? Tak? Ke di rumah baca wa man yakfur bihi faula macam tu? Tak dah faula dah. Dah ubah dah. Okey. Kalau baca faula lagi tu masalah tu. Dah kena start baca macam Arab lah faula kan. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فضل ضاء انتبه لم يلبس فضل وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
يقبل منها عدل ولا تنفع. Salah. Dia ada satu lagi tau. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Yang ini wala yuqbalu minha adlun. Okey, dari dua. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينظرون. صورنا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. Salah. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. Ruddak dulu. Adta. Berdak mati adta. ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. Okey, Wadi. Banyak bagus baca. Yalah ramai-ramai bagus. Ha? Okey. Dapat beza tak yang lepas suara? Nanti minggu depan saya akan terang. Hari ni saya terang tentang lepas suara. Minggu depan kita pergi pada lam nun ain mim ra. Okey, untuk pengetahuan lam nun ain mim ra ni pun dia dalam kategori lepas suara juga. Itu sebab salah kalau kita baca iyyaka na'budu. Na'budu dia kata iyyaka na'budu. Ini kena baik tak? Iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu. Na'budu. Nanti Cik Mai minta kat Cikgu Latifah kata na'budu. Na'budu. Nak makan budu. Apa? Dia bukan tawalud situ. Dia panggil roh, dia panggil tawassut lepas suara. Na'budu. Satu dua. Nikmati sama juga. Dia bukan nikmati. Bukan nikmati, dia kena ni'mati. Lepas ain tu. Kalau nik bukan. Dia bukan syiddah. Disyidahkan. Betul tak? Dia syidahkan. Maksud dia matikan suara tu. Sepatutnya bukan nikmati, dia kena ni'mati. Betul? Bukan nikmati, ni'mati. Bila masak sedap-sedap pesan anak ni'matilah makan sekarang ni. Okay, insyaAllah akan datang kita terang sikit pasal tawassut. Nanti saya akan buat beza bunyi tawassut dengan rahawah. Dia ada beza sikit daripada segi suara. Sekarang pun dah rasa dah. Contoh macam ad. Tapi kalau ain, lam nun ain mira dia macam bunyi tak habis keluar. Dia jadi itu nama maksudnya. Dia macam tak habis keluar. Tapi kalau ghin keluar habis. Jadi tu maksud tawassut tu dia tengah-tengah, atau bahasa Arab dia panggil bainiyah. InsyaAllah yang tu nanti saya terang kuliah yang akan datang. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.